Hai, Assalamualaikum. Hari ini Cik Ani nak berkongsi lagi ya. Berkongsi kue bengkang roti pandan. Jom, saya tunjukkan bahan-bahan untuk kita buat bengkang roti pandan. Inilah bahan untuk kita buat bengkang roti pandan ya. Kita ada gula, air pandan, santan, telur, roti, garam dan tepung gandum. Ini roti ni kita cari-carikan dulu. Tak perlu kisar ya. Dan kita masukkan santan sebanyak 1 cawan. Okey, kita tepikan. Okey, ni gula putih ni sebanyak 3/4 cawan. Maksudnya 1 cawan ni tak penuh ya. Telur sebanyak 2 biji. Ini garam sebanyak 1 sudu kecil. Jangan banyak sangat sebab roti dah ada rasa garam dah. 1 sudu kecil sahaja. Okey, kita masukkan air pandan sebanyak 1 cawan. Tepung gandum ni sebanyak 1 cawan. Kalau orang dulu dia bakar menggunakan periuk yang lama-lama kan. Atas dia letak sabutnya tu. Okey, yang ni dah siap. Sekarang santan kita ni tadi 1 cawan dan kita tambah 1 cawan lagi. Jadi kita tapiskan adunan kita ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, saya menggunakan loyang yang panjang macam ni. Panjang ni je. Sejengkal. Jangan lupa, loyang ni kita sapu dengan margarin supaya tak melekat. Okey. Ni kita tuangkan. Okey, ni kita rata-ratakan macam ni. Bagi dia tenggelam. Kita bakar dalam oven dengan suhu 180 darjah Celsius. Api atas bawah ya selama 1 jam. Okey, bengkang kita dah pun masak ya. Macam ni. Okey, bolehlah kita keluarkan. Okey, dah siap. Inilah kejadian bengkang roti pandan kita. Nanti ada pula cakap tak tebal tu. Ni memang tak tebal sebab adunan 1 sahaja. Kalau nak tebal, buatlah 2 adunan. Jadi tebal sikit dan banyak ya. Jom kita rasa kuih ni. Kejadian kuih ni memang aroma dia membangkitkan selera. Lembut. Okey. Selamat mencuba.